26 Julai 2022, 1.2 juta warga China tak keluar. Pada 10 hari bulan 1 baru-baru ni, 3.9 juta pula warga China masuk ke Malaysia. Sebenarnya kalau kita ambil kenyataan daripada berita harian ni, sampai sekarang Menteri KDN belum jawab, geng. Berapa ramai yang belum keluar, yang belum cop keluar? Ini laporan daripada Jabatan Immigration sendiri. Jadi, mana pi warga China yang berjuta-juta orang yang masuk ke dalam negara kita ni, geng? 15 hari bulan 2 hari tu, ada sebuah kilang yang diserbu. Ada 50 tan peluru hidup, geng. Termasuk kelongsong-kelongsong peluru ni dalam kilang e-waste tu. Kemudian, pada 16 hari bulan pula, di Sungai Siput, kilang yang sama aktiviti dia memproses peluru, meleburkan peluru dan kelongsong ni, yang bernilai 1 bilion lebih, dan kesemuanya adalah warga China, termasuk saintis China, dan ada proksi daripada orang tempatan ni yang pakai khidmat warga China ni. Dan dalam laporan ni mengatakan menggajikan saintis China. Depa ni, geng, nak lebur peluru sampai 50 tan ni nak buat apa, geng? Depa ni, geng, buat kilang haram yang bernilai 1 bilion lebih. Besar tu. Lepas tu pihak polis menyerbu ke kilang-kilang lain yang sama modus operandi dia. Nilai dia 2.8 bilion lebih, geng. Ini yang kita risaukan dengan kebanjiran pelancong China, dan ada daripada mereka yang menjadi parti pendatang haram tanpa izin di Malaysia ni. Lepas tu mereka buat aktiviti-aktiviti yang membahayakan keselamatan warga tempatan. Benda ni tidak dibahaskan ke dalam parlimen? Benda ni tidak disebut ke? Tidak diambil perhatian ke oleh menteri dalam negeri? Geng, bahayanya keadaan sekarang ni yang aku nampak. Mereka ni dah boleh lebur peluru, dan mereka seluduk benda-benda yang membahayakan keselamatan kita warga Malaysia ni, geng. Geng, buka mata, geng. Dan ada yang dah ditangkap pun kerana mengedar senjata api dan peluru. Bukan setakat senjata api dan peluru, geng. Mereka ni juga, warga China ni, boleh beli kondo secara cash, geng. Kondo mewah, 8 biji kondo mewah dibeli secara cash dan dibuat pusat aktiviti skamer. Dalang dia warga China juga. Patutlah banyak laporan-laporan mangsa-mangsa yang di-scam. Bila penjawat awam seperti Jabatan Immigration nak kuat-kuasakan peraturan untuk warga China, Menteri Pelancongan pula turun bela pula warga-warga China ni. Jadi, geng, aku cuma nampak betapa lemah dan rapuhnya sempadan negara kita dan keselamatan dalam negara kita sekarang, geng. Entah apa yang bakal berlaku nanti ni dengan kebanjiran warga China yang tak terkawal ni, geng. Ramai dah pun menyatakan kebimbangan terhadap perkara ni. Tapi Kerajaan Madanon yang ditunjangi oleh puak-puak kiasu harbi ni selamba saja mendiamkan perkara ni, geng. Kita kena zahirkan kebimbangan kita tentang keselamatan kita semua di dalam Malaysia sekarang ni, geng. Menteri serupa tak ada fungsi sekarang ni. Senyap, geng. Mulut dia penuh dedak ke yang sampai tak boleh nak bercakap dan ambil tindakan ni. Kami, rakyat Malaysia, tak mau menjadi mangsa kepada kebodohan dan kelemahan menteri daripada Madanon ni, geng. Jadi, geng, kita ambil perhatian tentang isu kebanjiran warga China dan keselamatan kita sekarang dalam Malaysia, geng. Kita asak, kita desak menteri supaya bercakap dan memberitahu kita tentang perkara yang sebenar.